Fitri Sekolah Kebangsaan Raja Abdullah edisi khas Hari Raya. Saya Nur Humairah binti Muhammad Nazim dan ini rakan saya Nur Amni Fathiah binti Muhammad Ruzaidi. mewakili Seraja Channel ingin berkongsi kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama seluruh warga sekolah. Sempena Hari Raya, wartawan cilik telah menjalankan beberapa temu bual khas. Pertama sekali, mari kita saksikan temu bual bersama guru. Jom kita saksikan temu bual istimewa ini. Assalamualaikum Ustaz. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya sikit? Oh, boleh. Okay. Apakah tema baju raya Ustaz pada tahun ini? Tema warna ke? Warna hitam. Ustaz beraya di mana? Pada tahun ni Ustaz beraya di kampung Ustaz sebelah pagi Tanah Merah. Sebelah petang Ustaz beraya di kampung isteri Ustaz di Bacok. Okey, boleh bagi ucapan sedikit? Terima kasih Ustaz ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin kepada keluarga Ustaz, terutama kepada isteri Ustaz, anak-anak dan seluruh warga Seraja. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah warna tema baju raya Cikgu pada tahun ini? Pada tahun ni keluarga cikgu telah memilih tema warna baby blue. Dua pasang baby blue dan satu lagi warna kuning. Oh, apakah Cikgu beraya di mana? Tahun ni cikgu beraya di rumah cikgu di Peringat dan semua adik-beradik cikgu yang berada jauh, Kuala Lumpur, Johor, semua balik pulang beraya di rumah cikgu. Okey, terima kasih Cikgu. Boleh bagi ucapan sikit? Cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga Seraja khususnya dan semua kawan-kawan di mana saja berada. Okey, sekian. Terima kasih Cikgu. Sekarang saya bersama Ustazah Siti Asia. Ustazah, saya ingin bertanya tentang pengalaman Hari Raya pada tahun ini. Yang pertama, apa makna Hari Raya kepada Ustazah? Hari Raya bagi Ustazah adalah hari kemenangan, adalah hari kita telah berjaya mengharungi sebulan berpuasa, dan bagi Ustazah sendiri Hari Raya tahun ini begitu terasa amat begitu bererti kerana dapat melaksanakan ibadah sunat solat tarawih cukup 1 bulan. Wow, cukup 1 bulan Ustazah menjayakan solat sunat tarawih. Seterusnya, apakah makanan kegemaran yang mesti ada semasa Hari Raya? Kalau bagi Ustazah ni tidak kisah dengan makanan. Apa-apa yang ada semua Ustazah makan. Sebab kalau kayu, ubi kayu pun Ustazah makan. Kalau batu, jambu batu pun Ustazah makan. Jadi semua benda lah. Tak ada orang kata kalau Hari Raya mesti ada kemestian. Ketupat ke, rendang ke. Apa-apa yang ada, semuanya anak-anak Ustazah makan, keluarga Ustazah makan, seadanya saja. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Bersama dengan Cikgu Siti Hanum, saya mahu bertanya tentang pengalaman Hari Raya pada tahun ini. Yang pertama, apa makna Hari Raya kepada Cikgu? Makna perayaan pada cikgu ialah waktu berkumpul. Waktu berkumpul semua kaum keluarga supaya suasana tu nampak gembira. Terima kasih. Seterusnya, apakah makanan kegemaran yang mesti ada semasa Hari Raya? Alamak, cikgu pandai goreng bihun je. Okey, terima kasih Cikgu. Itu saja. Kami ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih Ayuni. Wah, seronoknya dengan cerita dan
pengalaman semua. Memang meriah betul sambutan Hari Raya kali ini. Bagaimana pula dengan murid-murid di sekolah kita? Jom kita saksikan temu bual murid pula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Adia Syifa dari Seraja Channels. Sekarang saya berada di Dataran Haji Izani. Mari kita temu bual murid-murid di sini. Jom! Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya 2 soalan? Boleh. Apa perasaan raya tahun ni? Gembira. Bahagia. 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 Seronok. Happy. Happy. Soalan seterusnya. Berapa duit raya yang korang dapat? 100. 200. 200 belah. 200. 200. 200 lebih. 120. 300. Okey, sekian. Terima kasih. Bye. Terima kasih Adia Syifa. Nampaknya terdapat pelbagai aktiviti dan pengalaman murid sepanjang Hari Raya, ya? Oh ya, tidak dilupakan juga staf-staf lain yang di sekolah kita ini. Jom kita saksikan temu bual bersama mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syifa Hafia binti Hamidi dari Seraja Channel. Sekarang saya berada di Pondok Jaga. Mari kita temu bual staf-staf di sini. Jom. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Bolehkah saya tanya 2 soalan? Boleh. Apakah makanan yang mesti ada pada hari raya? Oh, kota Pak Landang pasti ada. Apakah ucapan Tuan untuk semua pada hari raya ini? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih. Bye. Sekarang saya berada di pejabat sekolah. Mari kita temu bual staf-staf di sini. Jom. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Bolehkah saya tanya 2 soalan? Boleh? Apakah makanan yang mesti ada pada hari raya? Ketupat, teman, biskut raya. Dan apakah ucapan hari raya untuk semua? Selamat Hari Raya buat semua warga Seraja. Semoga di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada ucapan itu. Bye. Bye. Terima kasih Syifa Hafia. Nampaknya kita sudah berada di penghujung rancangan. Semoga Hari Raya tahun ini membawa lebih banyak kegembiraan, kasih sayang dan keberkatan untuk semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari kami Seraja Channel. Bye.